Okay, next kita tengok soalan keempat. Okay, baca soalan daripada atas. Okay, rajah menunjukkan garis PQ, QR dan RO. Okay, kemudian kita proses. Yang pertama kita jumpa OP sama dengan 2OQ. OP sama dengan 2OQ. OP yang ini sama dengan 2 kali OQ. Okay, cuba fahamkan maksud dia. Maksudnya apa? Kalau OP 6, ni 6 kan? 6. So, ini berapa? 3. Okay, sebab dia kata OP sama dengan 2OQ. So, 2 kali 3 sama dengan 6. Okay. So, OP separuh daripada OQ lah. OQ separuh daripada OP. So, bila kita dah faham yang itu, kita letak Q sini. 3 lah tinggi dia. Okey, bila letak 3 tinggi dia, so automatic kita mesti baca koordinat Q sebagai 0, 3. Okey. So itu yang pertama. Kita baca soalan, kita proses. Okey, kita proses yang kedua. Kita proses yang kedua, QR sama dengan OP. QR sama dengan OP. QR, ini QR sama dengan OP. So, OP berapa tadi? OP 6. Okay. OP 6 jadi QR pun 6. So, QR 6 jadi automatic. Okay, kita panjangkan dulu. So, ada soalan kita jangan takut nak conteng lah. Okay, kita panjangkan paksi X ni. Okay, panjangkan paksi X. Lepas tu, kita turunkan R. So, R akan jarak dia 6. Okay, so 6 kat sini. Okay, so automatic R, koordinat dia. Apa koordinat dia? Okay. So, automatic koordinatnya ialah 6, 3. Okay. So, bila kita dah proses tu, rupa-rupanya kita dah berjaya menjawab soalan A. Okay. Nyatakan koordinat R. So, letakkan R kat sini. 6, 3. Okay. Alright. So, next kita nak tengok soalan seterusnya, soalan B, cari persamaan garis lurus PQ. PQ. Yang mana PQ? Kita cuba tengok. Okey, PQ ini. Ini kehendak soalan. Okey. Cari persamaan garis lurus PQ. Okey. So, apa kita perlu buat? Kita tengok pada P. P ada tak koordinat? Q. Q ada tak koordinat? Okey, Q ada koordinat. Okey, P. Kat sini, P, koordinat P ialah negatif 6, 0. So kalau ada koordinat, so kita boleh gunakan formula yang ada 2 koordinat. Okey, ataupun kalau awak boleh ingat konsep kecurunan pada garis yang mempunyai pintasan Y dan pintasan X, awak boleh guna formula kecurunan yang menggunakan pintasan X dan pintasan Y. Okey, so kita buat yang ada 2 koordinat dulu, boleh? Okey, so apa-apa pun yang berlaku kita mesti ingat apa? Y MX tambah C. Okey, maksudnya kat sini kita kena cari M dulu, baru cari C. Okey, so M tadi, macam yang cikgu cakap tadi, kita guna formula yang ada 2 koordinat. P negatif 6, 0. Q ialah 0, 3. Okey. Okey, so kita gunakan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1.
Siapa yang dah boleh laju je. Okey. Ni cikgu terangkan ikut step. Ni X1, Y1, X2, Y2. So kita follow koordinat yang menggunakan formula yang menggunakan dua koordinat. So 3 tolak 0 per 0 tolak cantik tak? Nampak tak ni? Takut keliru Okey, kita sini. 3 tolak 0 per 0 tolak negatif 6. Okey. Hati-hati Hati-hati sebab sini 0 tolak negatif 6. So kena hati-hatilah. Alright, so dapat 3 per 6. Dapat 1 per 2. Okey. Okey, so kita teruskan. Masukkan ke dalam persamaan. So, Y sama dengan 1 per 2X tambah C. Okey, sekarang kita pilih. Kita nak gunakan X1, Y1 ke X2, Y2. So, mana-mana boleh. Okey. X1, Y1 boleh. X2, Y2 pun boleh. Okey. Sebab selebihnya kita akan guna kalkulator sahaja. Kita nak guna alpha X. Okey. So, kalau kita ambil X1, Y1, Y1-nya ialah 0. So, 0 sama dengan 1 per 2 darab negatif 6 tambah C. Kita guna kalkulator. So, kita terus letak C sama dengan. Okey, so kita tekan 0. 0 alpha calculate. 1 ABC 2 darab negatif 6 tambah alpha X. Shift calculate. Kita dapat jawapan 3. Okey. So, persamaan kita M kita dah ada. M kita 1 per 2 M. M kita 1 per 2 dan C kita sama dengan 3. So, tuliskan jawapan dia Y 1 per 2 X tambah 3. Okey, siap. Okey, apa kata kita nak tengok cara yang kedua untuk menjawab soalan B. Tapi cara yang berbeza. Okey, so kita padam dulu. Okey, cuba padam ni. Nanti kita buat baru. Okey, kita nak explore cara yang kedua. Okey, so kita tengok tengok pada garis P dengan Q. Garis merah PQ. Kita boleh proses tak kat sini? Cuba kita padam kita fokus pada garis P dan Q sahaja. Okey, yang penting kita nak guna apa yang perlu je. Okey, cuba kita tengok. Alright. Okey, cuba kita fokus pada garis PQ. Apa yang kita boleh proses kat sini? C sama dengan 3, betul? Okey, so kita boleh proses C sama dengan 3. So tak payah kira dah. Sebab tu pentingnya kalau seorang persamaan garis lurus ni kita perhati gambar rajah dan kaji. Ada tak maklumat yang kita boleh dapat direct daripada soalan. Okey. So C dah sama dengan 3. Kita just kena kirakan. Okey, C dah settle. Nak kena kira M. Okey, M. So M kita guna formula apa? Bila C sama dengan 3, C ni pintasan Y. So negatif 6 ialah pintasan X. So kita guna formula yang lebih ringkas. M negatif pintasan Y per pintasan X. So kita masukkan negatif pintasan Y is negatif 6 per pintasan
Negatif 6 pula. Okey, negatif 6 tu pintasan X. Okey, pintasan Y ialah 3 dan pintasan X ialah negatif 6. Sabar ya. Okey, jadi jangan keluar kabut lah. So, kita dapat negatif-negatif dia jadi positif. 3/6 is 1/2. So, M kita sama dengan 1/2. C kita sama dengan 3. Terus kita tuliskan persamaan kita Y 1/2X tambah 3. Okey, barulah betul-betul siap. So, tolong bandingkan yang mana awak boleh ikut. Okey. Dua-dua betul. Dua-dua markah penuh. Okey.